Ramai tengah bincang isu salan laku bawah umur, tapi posting Dr. Ruzaimi dan komen Akhi Fairuz ni bagi perspektif lain yang ramai tak berani sentuh. Dr. Ruzaimi tulis begini, sahabat saya seorang peguam pernah uruskan kes melibatkan gadis bawah umur dengan beberapa individu. Rupa-rupanya gadis yang sama pernah terlibat dalam kes serupa pada tahun sebelumnya. Sebenarnya suka sama suka melibatkan hubungan intim. Ada kalanya boleh jadi mangsa itu juga merupakan pemangsa. Ini yang ramai tak tahu. Dari sudut undang-undang, bawah umur tetap dianggap mangsa sebab tak boleh beri persetujuan sah. Tapi dari segi realiti sosial, ada situasi di mana remaja bawah umur tu sendiri yang mulakan perbuatan tu. Kadang bukan sebab paksaan, tapi sebab kejahilan dan dah jadi normalisasi perkara tersebut pada usia muda. Kita baca pula respons Akhi Fairuz yang banyak handle kes bawah umur. Ada kes suka sama suka, siap rakam video dengan teman lelaki. Tapi bila video viral, pelaku perempuan play victim dan buat laporan rogol. Kes macam ni bukan nak salahkan mana-mana pihak, tapi kita kena berani tengok akar masalah. Pendidikan seks, moral dan kesedaran undang-undang di sekolah. Kita selalu cepat salahkan budak lelaki, tapi dalam banyak kes, asalnya memang budak perempuan tu yang mengajak, yang mula dulu. Bila benda dah jadi, baru datang rasa takut, malu dan cuba lindung diri dengan laporan polis. Dari sudut undang-undang tetap salah, tapi moral dan niat kedua-dua belah pihak tu sama-sama bermasalah.